Masa Perang Vietnam, ramai tentera Amerika Syarikat terjebak dengan heroin. Kerajaan takut bila mereka balik US nanti masalah tu pun teruk sekali. Kajian mendapati 20% tentera US dekat Vietnam mengalami ketagihan heroin. Tapi bila mereka balik ke Amerika, majoriti besar mereka berhenti dan tak kembali pada tabiat lama. Pasal apa? Tiba-tiba boleh berubah. Bukan sebab tiba-tiba semua jadi semangat ataupun ada motivasi baru. Tapi menurut kajian, mereka nampak bahawa satu benda yang penting yang membuatkan mereka berubah adalah disebabkan oleh persekitaran mereka lain. Tempat, kawan, tekanan dan punca mereka mula heroin dulu tu pun dah tak ada. Jadi otak kita ni kadang-kadang buat benda jahat bukannya sebab kita ketegang, tapi cuma kita sangat-sangat setia dengan keadaan pada masa tu. Dan kalau nak buang tabiat buruk pun, daripada cerita tu pun kita boleh nampak hang tak boleh nak lawan diri hang sendiri. Hang kena ubah tempat dan juga punca dia. Dan kadang-kadang ubah tempat tu atau berhijrah tu boleh menjadikan suasana hidup mereka jadi lain. Tentera Amerika dekat Vietnam pun dah tunjuk mereka berubah bila masa mereka balik dekat US.